Semua bank ditutup, duit dalam akaun pula lesap, kad kredit dah tak laku. Bila sesebuah negara berperang, siapakah yang paling rugi? Golongan orang kaya ataupun pemilik bisnes yang belum nampak betapa pentingnya emas? Bayangkan tumpuan ada 10 juta ringgit di akaun bank, tapi keesokan harinya negara kita berperang. Semua bank ditutup, duit dalam akaun pula lesap, kad kredit dah tak laku. Masa itu siapa sebenarnya yang ada kuasa beli? Yang ada emas atau yang ada duit kertas? Dalam fakta kes yang lama, ketika Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1939 hingga 1945, di negara Jerman dan Poland, inflasi melambung tinggi, duit mark dan zloty hilang nilai, bank tutup, duit kertas menjadi duit biasa. Penduduk yang kaya sebelum perang menjadi miskin papa kedana selepas perang, kecuali mereka yang ada tabungan emas. Mereka boleh pindah, beli makanan, selamatkan keluarga sebab emas ini laku di mana-mana. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Kes yang terbaru pula, peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Sistem perbankan lumpuh, ATM kosong, mata wang jatuh teruk. Rakyat yang lari ke Poland dan Romania, apa yang mereka bawa? Mereka bawa duit kertas? Tidak. Mereka bawa emas dan barang kemas untuk ditukar kepada makanan dan tempat tinggal. Ini antara kesan kepada negara jika sebuah negara tersebut berlakunya peperangan. Yang pertama, GDP negara tersebut menjunam, pelabur asing cabut modal, nilai mata wang tempatan hilang, keyakinan antarabangsa. Inflasi melambung tinggi disebabkan harga barang keperluan naik, duit jadi kurang bernilai. Mungkin tumpuan rasa tumpuan ada cash depositnya banyak ataupun ada aset yang lain seperti hartanah, tapi jika berlaku peperangan, semua itu boleh hilang sekelip mata. Duit syarikat akan dibekukan, hartanah susah nak jual kalau perang. Emas begini boleh dibawa di mana-mana sahaja, bahkan laku sama ada di Dubai, di Singapura, di London dan sebagainya. Kalau tumpuan seorang pemilik bisnes ataupun tumpuan yang belum ada lagi simpanan emas fizikal begini, maka tumpuan kena cepat-cepat dapatkan simpanan emas dengan menabung emas di syarikat emas Pauli Gold, syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia. Emas boleh tumpuan jadikan sebagai international currency ataupun duit antarabangsa kerana emas tidak lapuk di telan zaman.